aku dengar kata 5 juta tabung tu yang boleh dikutip. Tapi mana lagi 4.8 juta? Semenjak berkawan dengan penyamun kaki sakau ni, hampa pun dah pandai nak menyakau ni. Kau reka satu cerita tabung ni kutip 5 juta tapi 200,000 je bagi pada KDAFC. Apa ngarut tak tentu hala. Kau fikirlah pakai logik akal korang lah. Aku tak. Weh Wendy, hang tengok video aku ni. Tak mana aku fitnah? Aku tanya ke aku fitnah? Kalau hang ada fakta, hang jawablah. Masuk akaun siapa kutipan derma ni? Bukan hang tak main LOD. Lepas tu delete pula VTT aku. Lepas tu kata aku buat turun. Kalau betul masuk 200,000 ke, masuk 300,000 ke, masuk 5 juta ke, hang declare lah duduk dalam tabung mana. Benda simple je weh. Tan Sri Daud Bakar tak hadir hari tu atas urusan peribadi, sebab peribadi. Tapi dia ada hantar wakil pada dia, apa nama, Pak Long Fauzi Syahari tu, wakil pada Tan Sri Daud Bakar. Dan untuk hang kata Tan Sri Daud Bakar ada urusan peribadi. Ya, aku heran kalau Tan Sri tak available. Mana CEO dia? Sepatutnya ikut hierarki lah. Owner tak boleh, CEO boleh. Ni yang pergi jemput Pak Long tu, Pak Long tu siapa dia? Dua hierarki nombor berapa? Sebab tu aku kata hampa ni kurang ajar. Masuk rumah orang tak jemput tuan rumah, tak jemput orang nombor 1, jemputlah orang nombor 2. Ni penjemput orang nombor berapa tu? Kurang ajar tak kurang ajar? Dan untuk pengetahuan kau juga, KDAFC ni bukan 100% milik Tan Sri Daud Bakar seorang. Tan Sri Daud Bakar dia adalah pemegang saham, pemilik saham paling besar sahaja, 51%. 49% lagi milik KFA Sanusi sebagai presiden. Hang kata Tan Sri Daud Bakar ada 51% pegangan saham, 49% lagi dipunyai oleh KFA. Hang kaitkan pula MB Sanusi sebagai presiden KFA seolah-olah macam lepas tangan dekat KDAFC. Weh Wendy, hang kutip tang mana info ownership berapa persen ni? Hang kutip tepi longkang ke? Patutlah hampa langgak masuk terus ke longkang, penuh ayat acak atas kepala tu. Untuk pengetahuan hang, weh Wendy, currently yang semasa ni KDAFC dipunyai oleh Tan Sri Daud Bakar sebanyak 86%, bukan 51%. Hampir kutip tang mana ni? Geng Juburia ni kalau tak fitnah memang tak relax geng. Benda fakta yang dah jelas ownership dia 86% pun depa nak spin. Cakap ni terpaling palatau. Mangkuk ni orang mana? Bukan orang Kedah. Mai duk menyebok hai orang Kedah ni. Pasal apa? Weh geng Jepurian, hampa pergi kutip tang mana ni? Setro-setro ni hampa pergi kutip tepi parit ke? Hang kata pula MB Sanusi kami lepas tangan dekat KDAFC. Habis tu yang MB kata duk bagi 200,000 tiap-tiap bulan untuk KDAFC tu. Untuk apa? Hak tu maksud hang lepas tangan. Kepala bapak hang weh. Benda dah swasta, bukan hang lagi dah pemilik dia. Pasal apa hang nak menyebok pula? Dengan SPRM, dengan LSDN, hampa main ambush kau untuk Kedah saja. Negeri lain, kelab lain ada tak one day yang kena macam Kedah ni? Hang tolong habaq mai sat. Sebab tu aku kata baru bagi 200,000 dah jadi terpaling mai tolong KDAFC ni. Baru bagi sekali dah jadi terpaling ni. Yang MB kan duk bagi 200,000 setiap bulan. Tak ada nak menyalak macam ngahang weh. Tak ada nak menyalak macam pok-pok Juburia ni. Apa yang aku ulas pasal Maris dengan REE ni? Aku kata MB dah saman. Dan memang benda tu tengah dalam siasatan mahkamah, dalam proses mahkamah. Awak yang pasal hang sebut pasal CEO MBI Tuan Haji Sobri, CEO KFA, benda tu pun dalam siasatan lah. Betul tak? Benda tu tengah dalam proses mahkamah. Awak dah jatuh hukum ke? Baru tuduh, baru siasat, dalam proses mahkamah, takkan dah jatuh hukum? Sebelum penswastaan, sewaktu dalam KFA, pernah ke kelab bola Kedah ada masalah? Sewaktu dalam tangan presiden iaitu MB Kedah kami ni, hang pernah dengar dah masalah untuk kelab bola? Sejak penswastaan ni saja yang problem. Dan untuk pengetahuan hang, Tan Sri Daud Bakar ni bukan orang yang dalam background bola sepak. Sebab tu proses penswastaan tu ada masa dia, dilepaskan sedikit demi sedikit untuk bantu Tan Sri lah menguruskan KDAFC.
Ni one day, aku cuma jawab untuk betulkan saja fitnah-fitnah hampa yang salah tu. Takkan oleh sebab aku jawab benda betul, aku jelaskan perkara yang sebenar, aku kena cop sebagai setro berbayar bawah MB Sanusi. Asalkan pertahan MB, asalkan pertahan Kedah, terus kena cop. Walaupun hampa ni tak boleh kena kritik sikit pun no. Hampa koyak. Dan untuk pengetahuan one day, kami dalam Perikatan Nasional PAS pemegang kerusi dominasi 49 kerusi. Sekurang-kurangnya kami berjuang untuk orang Melayu dan Islam. Hampa tu duk pertahan siapa? Dalam Pakatan Harapan hampa tu, siapa yang paling banyak kerusi? Yang hampa duk pergi pertahan di AP tu pasal apa? Hampa tak ada rasa bersalah ke? Piduk jilat, piduk pertahan puak-puak komunist kiasu tu. Hampa tak rasa diri hampa jadi barua, jadi balaci, puak-puak kufar harbi tu ke? Jawablah. Jawab dengan fakta, bukan dengan LOD. Ni sekali lagi hampa pergi delete pula VTT aku ni. Lepas tu hampa kata aku buat turun video. Memang hampa ni penganiaya orang sungguh. Bab fitnah, bab nak tuduh orang, memang hampa champion. Ni ingat ni, jangan duk delete video ni. Jawab dengan fakta, bukan dengan LOD. Akhir kata, ni geng, hampa nak tahu tak stadium bertaraf JDT yang di Kedah ni? Hampa nak aku ulas? Tunggu VTT next selepas ini. Okey geng? Ni, sembang banyak tak mau. Buat main fakta, bukan LOD. Jangan delete video ni. Faham one day?